Halo guys, selamat datang di channel. Hari ini saya nak bagi tahu saya ada satu berita yang sangat sedih. Saya tinggal di Bandar Brookhaven. Jadi saya lepas ni akan tukar sekolah. Saya akan bukan pergi ke sekolah, saya akan pergi ke sekolah. Sekolah pembuli guys. Sebab saya dapat tahu yang masa tu saya sekolah sebelum ni saya pernah ponteng sekolah hari-hari. Jadi saya di dalam game Roblox ni, dalam bandar Brookhaven, dalam sekolah Brookhaven. Jadi saya dibagi tahu oleh ketua oleh lah oleh guru besar yang saya akan dibuang sekolah dan akan pergi ke sekolah banyak pembuli. Jadi ini adalah hari ni, malam ni dengan esok adalah hari terakhir saya. Esok adalah hari terakhir saya, sampai lepas tu saya akan pergi ke sekolah baru. Sedih guys. Jadi saya tahu lah macam mana buat. Saya sangat sedih lah, tengok TV je pun bosan. Ada cerita rakun tadi, tapi biarlah. Cerita tu putu je, saya nak pergi main game lah. So saya sedih guys, saya akan pindah sekolah. Saya tak nak pergi. Nanti saya akan pindah lepas ni. Saya akan pindah. Tidak. Saya tak nak pindah sekolah. Main Roblox je lah. Tak nak buat apa kan. Main Roblox je. Beberapa minit kemudian, aduh bosannya dah pukul 10 lah. Nak tidur, tapi saya lapar. Lapar kalau saya pergi kedai makan dulu. Kedai makan dulu lah. Tadi nanti saya pergi kedai makan dulu lah ya. Kalau tidur suka lambat. Sebab saya motor saya ada motor kan. Motor ni je tak payah pakai motor. Okay, nice. Terus kot. Okay, bagus. Sampai ini baik keselamatan. Jadi saya dah sampai dekat kedai makan. Mana tu mamak saya je. Saya jauh tak. Kedai kopi mamak ni. Kita kalau Malaysia kita bahaskan nama kedai ni mamak guys. Ada orang tak apa, saya bayar je. Saya akan pergi sekolah. No. Saya sedih sangat. Saya ambil nasi kari. Nasi ayam kari ya guys. Tengah malam ni makan segar-segar panas-panas. Lumayan nasi kari. Boleh lah. Ini bukan nasi kari. Ayam kari yang ni. Sedap guys. Okey lah, saya dah siap makan. Dah pukul 12, saatnya saya balik dulu. Tengok orang, saya tengok dulu ada orang tak kat sini. Ramai orang kat taman-taman ni. Diorang ada gambar ke apa. Kalau tak arcade kan dah baru, saya nak main arcade lah. Saya sedih guys, sebelum saya kena pergi ke sekolah baru. Jadi, saya masuk.
Uish, tak masuk. Uish. Oh. Oh. Okey. Target mana ni? Kalau pergi sana, kita target kat sini. Target sana. Target sini. Jangan target kat lama. Rasa malas dah. Saya nak balik tidur dulu lah. Rumah saya kat sana Sebab Acik main arcade tadi tersalah rumah guys. Ui. Boleh kalau kita pacak sikit. Allah. Habis. Dah. 65 je padahal. Mana boleh laju kan. Oh, turbo. Okey, saya dah sampai rumah saya. Nak on garage. Rumah kunci nice. Jadi siap. Naik, siap. Naik lagi. Nasi tak tutup tak boleh lah. Saatnya tidur. Senang mana lah. Setelah aku dah tidur. Ni dah ke berapa dah ni? Bisanya lah alam ni. Dah pukul 4 dah. Saya mandi dulu. Nak senaman, nak pergi gym. Gym buka pukul 6 kan. Saya siap nanti ramai pula. Nanti apa nama dia, nanti kan saya letih pula kalau ni saya mak apa. Baik saya pergi cepat-cepat. Kan buat mandi kan ni. Mandi tak ingat sebab ni rumah baru. Maaf kalau lag sikit je. Okey, dah mandi. Saya rasa saya kena buka lah ni baju, tukar baju baru. Jesse. Harga bateri tu kau tak kisah kan. Ni cantik juga nombor 55 tapi agak kurang. Tengok guys. Ni lah ni. Okay, nice. Jadi macam tak sesuai lah. Boleh lah. Saya kena warna lain lah. Kalau kita pakai warna 55 ni. Okay, siap. Jom kita pergi sekarang. Dah pukul 6. Dah buka. Saya jogging ke ni? Saya jogging je Jadi kalau korang jaga perasaan ni. Kalau orang join tu korang tak kisahkan saya jogging je lah. Ramai orang Ni penatnya guys. Ramai esok saya buat tu.
Saya tak lag. Saya jogging guys. Sebenarnya saya nak kurus lepas supaya saya bila pembuli datang saya boleh lawan. Jadi kalau lepas saya keluar daripada sekolah tu, saya akan jadi gemuk macam ni balik. Ini badan saya dah kurus sikit aku. Wow, dah baru dah baru ke? Dia upgrade Oh, memang dah baru dah. Yang saya tak ingat. Dah lama tak main Game Block Heaven kan. Lama tak Game Block Heaven. Ni dah. Saya kena jogging ni. Penatnya. Aduh, sampailah saya tahan. Kena tengok sama. Saya pasal lagu lah. Ready, 1, 2, 3, go. Okey, saya dah boleh angkat yang ni. Wow. Aish. Bunyi tangan saya bergerak-gerak. Siap. Okey. Berapa minit kemudian? Okey guys, saya dah kurus. Setelah berapa minit. Setelah berapa jam saya ni. Akhirnya kurus macam biasa. Tapi mungkin nanti kat sekolah tu saya akan jadi lebih kurus sikit lah daripada yang ni kan. Macam berisi sikit saya akan lagi kurus. Ini untuk hari ni. Jadi saya akan balik. Tak ada bawa motor lagi. Lepak kedai burger ke mana ke mamak. Lepak kedai tu lah. Dia kena lari ni. Okey, saya lepas sini je lah. Okey, barat makanan. Orang saya bagi je duit. Tak elok mencuri. Duit 1, 2, 3, 6, 7. Siap. Okey, saya nak air ni. Kopi. Air Milo. Sedapnya Milo. Tadi saya nak bagi cerita dia. Sebenarnya saya ingat hari terakhir saya untuk sekolah di Brookhaven. Sebab saya tak pernah pun buat sekolah di Brookhaven. Sebenarnya ini sebab saya terponting sekolah. Jadi saya terpaksa pindah ke sekolah pembuli. Jadi korang doakan saya untuk menang. Jadi subscribe dan like dan subscribe sebanyak-banyaknya supaya saya jadi lebih semangat atau lebih kuat untuk berlawan dengan orang ramai. Jadi saya harap
korang membantu saya. Jadi ini adalah hari terakhir saya sebelum saya akan melawan. Jadi semua dah habis. Jadi semua saya rasa sampai di sini saja untuk video kedai debab di sini. Esok saya akan berada di sekolah sekolah pembuli itu. Saya akan lawan dengan mereka. Jadi korang harap korang subscribe supaya saya jadi semangat. Cuba tebus 1k subscriber. Jadi esok tak tahu malam atau pagi atau malam. Pagi atau malam yang akan pergi ke sekolah tu. Tak tahu nama sekolah dia apa. Sekolah pembuli kot. Sekolah pembuli. Okay guys, saya sampai saja untuk video kali ni. Terima kasih telah tengok video ni sampai habis. Dan terima kasih untuk subscribe. Sampai untuk cuba 1k. Okay, Crocodile Debab di sini. Kita akan jumpa di tempat buli sekolah. Bye.